Kuning. Okey, set combo Malzan ni, ini memang khas untuk mencerahkan tangan burn. Okey, dengan nano white powder, nano white gel, combo ni korang memang dapat tangan yang orang kata permanent cerah daripada biasa. Sekejap lagi kita akan tengok. Korang jangan menyesal kalau korang tak ambil sekarang, sebab apa kalau korang tengok nanti berkesan lepas tu tengok dah sold out. Macam mana cakap Iqmal? Yang kat belakang ni kenapa? Boleh pakai hari-hari ke? Lega. 2 kali seminggu. Okey, untuk Leganya. untuk set nano white ni 2 kali seminggu saja boleh pakai. Kalau ada parut dekat tangan, apa ni? Yang sapu kat tangan tu set apa tak ada beg kuning. Yang sapu kat tangan ni yang sekarang dekat beg kuning, set nano white ni, set Malzan, combo Malzan. Betul. Kenapa kau kentut ni? Aku tadi tak boleh. Siut bau tai. Aku lepas kat belakang lah. Kat sini bawah sini aircon. Saya tak boleh kalau tak kentut, saya jadi tak ada mood. Saya memang kena kentut tadi. Saya dah fikir lah pasak-pasak. Ini bau ini bau tai-tai kawah, aku tahu tai-tai kawah. Ini memang betul-betul ke depan. Kau lebih. Kau jalan depan aku, pau macam tu lagi. Aku relax je. Itu untuk membahagiakan, mengharmonikan. Habis hari ni, untuk membahayakan kau. Ya. Kau tahu kau bau labah yang busuk. Okey, so okey, ini 15 minit. Okey. Orang belakang dah bau dah. Orang belakang dah bau dah. Aku dah cakap dah. Akak minta maaf banyak lah kak. Saya Ini tak aircon sengaja. atas ni. Aku tak tahu pun. Orang buat tai, dia tak tahu dia buat tai. JJ. Okey, so yang ini apa Habibti? Okey, kepada orang-orang yang membeli dalam live ni saja, kita akan bagi manis-manis ke awak. Inilah kemanisan dia. Inilah Wawowski ni. Tapi memang kena beli dalam live ni lah. Kalau tak beli dalam live, tak dapat lah. Betul. Betul itu. Ya. Okey, so ini dah berapa minit? Belum lagi 15 minit rasa ni. Dah 5 minit ke? Belum lagi, dia tak kering lagi. Okey, so ini korang tengok dekat beg kuning. Okey, tengok betul-betul kat beg kuning. Siapa yang memang nak auto, nak memang burung kata memang ultra, nak white betul, ambil sekali dengan triple booster. Kalau nak yang biasa, ambil yang biasa saja. Set nano ni combo Malzan. Pakai yang ni yang pakai tadi. Ada Nampak lagi belang. Kemain cerah. Ada lagi belang. Penyabur sangat tu, ya Allah, sabar. Seminggu 2 kali je. Seminggu 2 kali saja. Kalau korang pakai seminggu 4 kali, jadi apa? Seminggu 2 kali je. Kalau pakai 2 kali jadi apa? Seminggu 2 kali je sebab dia memang multi kan? Oh, close kat situ. Dia nak tengok bulu tadi kan? Nampak tu. Bulu korang tak akan perang korang. Korang tengok kat beg kuning sekarang korang. Korang kalau tak beli dekat dalam live ni korang, harga tak sama macam korang beli kat luar. Ni yang saya tak pakai. Demi halal restock please. Ada orang nak beli set demi halal lah. Tak boleh ke restock yang demi halal. Okay. Sabun. Lepas tu dapat whitening scrub. Dimika. Tak boleh. Alhamdulillah. Yarhamukillah. Ya Allah. Yarhamukallah. Yarhamukillah. Betul lah. Muzakkar muannas. Okey, so kita dapat whitening scrub. Betul. Dimika dan korang boleh pilih shower cream satulah. Okey, korang boleh pilih satu shower cream. Shower cream ni pakai dia macam korang pakai sabun badan biasa. Betul. Tapi dia lagi wangi daripada sabun badan biasa. Ya betul. Yang favourite Habibti yang mana? Rose and Silk. Okey. Rose Silk. Okey, yang Iqmal punya paling favourite Secret Garden. Itu macam Iqmal buat cebok berak pun Iqmal guna itu juga. Sebab betul. Wangi. Boleh kita cebok berak boleh? Buai besar. Waktu Iqmal macam mencuci hadas besar tu, Iqmal menggunakan yang Secret Garden. Kau letak dekat situ. Kau ni wangi-wangi kau guna itu. Tak, sebab dia wangi. Kecil hati kat Mimi dengar. Tak, betul lah wangi. Okeylah, fine lah. Maksudnya wangi ke? Wangi. Aku dah boleh insecure. Memang wangi. So ini set body care korang boleh dapat 3 barang. Satu whitening soap Demika, korang boleh pilih sensitive skin ataupun yang biasa. Betul. Lepas tu korang boleh dapat whitening scrub Demika. Betul. Dan korang boleh pilih salah satu untuk shower cream. Okey, shower cream ni memang wangi, dia boleh mencerahkan juga. Boleh rasakan kita punya badan orang kata licin, bersih. Okey. So untuk set body care set ni dapat 3 barang, harga normal 100. Shower cream. Kau cakap macam rap. Shower cream ada 6 bau. Okey, korang boleh pilih bau. Untuk Iqmal punya
Sebutir tu. Siapa yang dapat RM65 tu? Ada 60 set lagi. 60 saya ingat RM60 Masya tadi. Allah, tabarakallah, ya Allah. Ha? Ada yang dapat RM60. Ya Allah. Sifu turun ke ilmu Sifu. Okey, Rosok dah tak ada dah, Secret Garden dah tak ada dah. Okey, apa yang Ikmal boleh cadang? Sorry. Jangan Okey. apa sengau. So, kita sekarang nak masuk ke combo 2 soap. Combo 2 soap. Okey, so ini sama ke combo ni? Lain kan? Faham. Oh. Okey. Okey, Okey, so okey, kita pergi kepada combo 2 soap. Okey. Yeah. First, kita dapat tengok boleh beli ini 2 sabun Demika whitening soap yang sensitive skin. Okey. Yeah. Dia satu beg kuning yang sama Betul. Okey. Tapi korang boleh tengok nanti korang pandai-pandai lah pilih korang nak apa. Okey, ini 2 sabun, ini 2 sabun. Okey, dengan harga. Okey, kalau korang beli 2 sabun yang ni dengan harga patutnya RM59.80 tapi korang boleh dapat bawah daripada tu. Betul. Harga asal nak dekat RM60. Tapi malam ni saja, dalam ni saja boleh tengok asal. Betul. Okey, so boleh tak macam ni kalau dia ambil satu sensitif, ambil satu normal boleh? Boleh ke? Tak boleh. Maksudnya boleh. dia kena pilih lah antara dua ni je lah. Okey, faham? Okey, faham. Okey. Yang lagi satu ni, korang boleh dapat satu sabun. Okey. Korang boleh pilih satu sabun sensitif atau satu sabun yang biasa. Okey, dengan satu whitening booster. Whitening booster, kita boleh minta kamera ke pam bawah. Tunjuk whitening booster. Okey. Alright. So, ini adalah jenis-jenis whitening booster yang kita ada. Nampak tak? Ni. Ada macam-macam bau, ada macam-macam flavor. Ada bau honeydew, ada bau bunga, ada bau anggur, ada bau peach. Okey, Mana bau banana tu? banana tak ada. Demika ada bau banana. Saya paling tak boleh Minta maaf. 1, 2, 3. Mungkinkah ku terbiasa? Kenapalah bunyi babi tu ada? Okey, sambung. Sambung. Okay, dah tak marah dah? Saya okey. Tak terlepas cakap. Saya ni lembut hati sebab dia bunyi oing-oing tu je. Tak ada bunyi tu saya marah tadi. Tak terasa kan? Tak ada okey je. Dia tak terasa lah. Dia Ikmal terlepas cakap je tadi. Bukannya saja-saja nak cakap kan? Akak depan dia macam marah je. Seram pula. Perempuan kan kita, perempuan kita faham. Okey. Okey, tak Okey, jadi marah. sambung. Okey.